sehari tu adalah tapisan-tapisan dia, dan maghrib tu, esokan tu dia call saya, dapat Alhamdulillah. ke final dan tunggu Wow. rakaman untuk season 2. Baik. Jadi kita tunggulah. Tapi rezeki tak ada untuk masuk rakaman, tapi dana tu dapat. Wow. Bagi saya Okey. tak apalah, tak dapat masuk TV pun dapat duit. It's okay. Baik, hai, selamat kembali. Hari ini dalam episod 2, Mira bersama dengan Encik Syahirul selaku founder Al-Hikmah dan juga Puan Huda selaku co-founder Di Atok. Pastinya ada pelbagai kisah sebab katanya Di Atok ni asalnya daripada utara. Tapi kita nak tanya Tuan Badan sendiri nanti. Kita nak tahu macam mana perjalanan mereka berdua dalam membina empire perniagaan ini. Jadi untuk itu, selamat datang diucapkan terlebih dahulu kepada Puan Huda dan juga Encik Syahirul. Saya panggil Huda dan Syahirul, boleh? Boleh. Okey, cakap tentang Al-Hikmah dan juga Di Atok ni. Kita start dengan Di Atok terlebih dahulu lah, ladies first. Kita cakap tentang tu, macam mana sebenarnya permulaan kisah Di Atok ni? Di Atok ni sebenarnya bermula dengan projek kelas. Okey. Kelas untuk subjek individual personal financing. Okey. So masa tu ada kolaborasi bersama dengan EKPK, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit. Mereka ada program yang dinamakan Selfie, Social Enterprise Literacy for Youth. So kami dikendaki membuat social enterprise di mana setiap grup diberikan RM1,000 untuk buat. Dan bila buat tu kita kena dapatkan profit dan kena cari beneficiary lah. Okey. So masa tu kami fikir something yang different. Orang banyak involved dengan makanan. Kami Betul. tak nak. So kami fikir satu benda lain yang patut dilihat iaitu bundle owners. Kenapa bundle owners? Sebab kalau nak tahu, bundle owners ni setiap minggu shipment akan sampai daripada US, daripada Jepun. Betul. Yang mana bundles of jeans akan sampai dan juga pakaian yang lain. So bila orang beli dalam bentuk bundle, mereka akan ambil bawa balik ataupun pecah bundle dekat tempat tersebut. Betul. Bila pecah bundle tu, dia akan ambil yang elok, yang lain tu dibuang. Bila dibuang dalam tong loro, owner bundle tadi tu, dia kena bakar tong tadi tu. Dan kos pembakaran dia RM500 satu minggu. Baik. So kalau dah sebulan, RM2,000. Jadi apa kami buat, kami selam dekat tong tu dan mengambil jeans yang elok, yang mana dia bagi kami RM1 untuk satu jeans. Oh, RM1? RM1 untuk satu jeans, dan kami bawa balik. Okey. So bawa balik, cuci, jual. First, benda tu macam tak berapa sangat lah. And then lepas tu kami belajar dekat YouTube bagaimana nak mula menjahit. Pinjam mesin jahit mak, belajar menjahit. So we started dengan drawstring bag. Okay, drawstring bag. So benda tu banyak permintaan, tapi orang kata ada tak yang lain? Guna jeans lah waktu tu? Ya, Okey. guna jeans. So kami attend classes untuk tambah baik ilmu. Okey. Okay, tambah baik ilmu. Dan akhirnya sampai sekarang lah ada pelbagai jenis bag yang kami keluarkan. Wow, permulaannya daripada projek kelas sahaja. Projek kelas. Bermodalkan RM1 dan RM1 untuk satu jeans. untuk satu jeans, jahit bag belakang saja waktu tu, dan teruslah sampai sekarang ya. Baik, sekarang Mira bersama dengan Syahirul selaku founder Al-Hikmah yang membantu ramai di luar sana, terutama sekali yang mempunyai masalah penglihatan. Komuniti di luar sana yang mereka bantu ini pastinya ada pelbagai kisah. Ya, mungkin kisah duka, mungkin kisah yang memberi inspirasi kepada beliau sendiri yang menyebabkan beliau terus ingin membantu tanpa henti. Dan untuk itu saya bersama dengan Syahirul datang mari dari Kelantan apa? Bagus apa ni. Okey. Apa yang mendorong penubuhan Al-Hikmah itu sendiri pada awalnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmah ni kalau saya nak cerita sebenarnya panjang. Dia complicated sikit lah. So sehari pun tak habis. Pendek kan macam tu? Itulah, saya cuba pendekkan. Kami bermula dengan NGO lah. Dia sebenarnya adalah impian saya masa saya sekolah, masa saya di universiti. So saya start serius dengan impian saya, cuma saya tak tahu nak starting macam mana. Kan, saya pun banyak terlibat dengan NGO masa belajar dulu.
Sampai ke impian saya ni saya nak buat sangat. Sampai ke selepas saya habis belajar di UKM, saya dapat offer sama belajar master di overseas. Baik. Saya tolak. Saya tolak sebab saya tahu kalau saya jadi academician memang saya takkan dapat buat apa yang saya nak buat. Okey. Masa tu yang dapat kecaman lah. Dan kebetulan bulan lepas saya jumpa balik kawan saya yang di tempat saya tu, dia Profesor Madia sekarang. Memang dia cakap dengan saya pun, kalau you buat apa yang dia buat sekarang, academician tu memang you takkan boleh buat apa yang you buat sekarang. So dia akui benda tu. Sebab memang academician ni memang tak ada masa. Okey. So saya pendekkan cerita lagi. Starting bermulanya, jadinya Al-Hikmah ni, masa tu Allah punya kuasa, saya tertengok rancangan TV3, Okey. Sejuta Impian. Oh, baik. Sejuta Impian. Saya tak layan pun cerita tu, tapi Allah nak detik saya tengok, masa tu nak habis dah. Habis dah dia punya siaran tu, petang. And then dia ada maklumkan pasal penyertaan untuk season 2. Tutup malam tu, 12 tengah malam. Okey. Jadi saya terdetik nak join. Wow, dah lah tutup hari tu kan? Jadi macam tu pun tengok pun nak habis lah. Jadi saya pun terdetik saya nak buat projek. Jadi malam tu pula lah buat proposal apa semua. Jadi saya siap ambil pukul 10 saya submit. Lepas tu saya minta tolong kawan saya di Kuala Lumpur masa tu, saya di Kelantan. Itu Saiful lah, dia kawan baik saya. Saya minta jasa baik dia selalu ikut saya masa di Sarawak dulu untuk buat NGO apa ni. Saya kata, Pul, kau nak buat tak yang benda yang kita impikan selama ni? Itu Al-Hikmah Group kan. Dia kata, okey aku nak buat macam mana? Saya kata, esok kau pergi si pentas, aku dah submit dah proposal, kau pergi present. Jadi saya pendekkan lagi cerita. Sehari tu adalah tapisan-tapisan dia dan maghrib tu, esokan tu dia call saya, dapat. Alhamdulillah. Dapat ke final dan tunggu rakaman untuk season 2. Baik. Jadi kita tunggulah. Tapi rezeki tak ada untuk masuk rakaman, tapi dana tu dapat. Wow. Bagi Okey. saya tak apalah, tak dapat masuk TV pun dapat duit. It's okay. Jadi saya dapat masa tu lebih kurang 38,000. 38,000. 38,000. Sebenarnya kalau ikut juri kata projek saya tu besar, sepatut 100,000, tapi sebab saya buat atas individu, saya macam tak ada team lagi masa tu. Jadi saya dapat 38, paling maksimum lah dia kata. Okey. Jadi saya start buat Al-Hikmah Rehab Center di Kota Baru. Situ jadi satu center yang antara salah satu center di Pantai Timur. Masa tu kalau di Malaysia ada MAB je di Kuala Lumpur. Untuk low vision untuk pelihatan separa buta dan blind. Okey. Jadi di Kelantan kita punya. Tahun bila waktu tu? 2012. 2012. Okey, Dah ada baik. keluar paper apa semualah. Projek tu macam menjadilah mendapat sambutan. Cuma tempoh dia dalam setahun. So jadi 2013 tu projek habis. So saya dengan kawan saya Saiful dan saya rekrut seorang lagi tim yang profesional, iaitu Fazli. Kita bincang macam mana kita nak pergi lebih jauh. Kita nak ada tim yang proper. Supaya kita boleh minta dana lagi, kita boleh buat projek lagi. Betul. Kan. Jadi kita bincang-bincang masa tu yang dapat idea ni kita nak buat club. So kita pun berdaftar dengan ROS tahun 2014. Tak salah Mac 2014. So lahirlah kelab sukarelawan Al-Hikmah Negeri Kelantan. Wow, okey. Jadi start dengan Al-Hikmah ni start dengan kelab. Sehingga jadi bila dah ada kelab tu, banyaklah projek-projek kita buat, site for kid, apa sampaikan 2015, alhamdulillah kita dapat award daripada Datuk Seri Najib masa tu untuk kita punya NGO tu lah. Baik. Itu pun sebelum tu kita kenal 2014 kita kenal dengan Harapan lah. Tu banyak membantulah yang membolehkan kita menang award lah. Wow, permulaannya secara tak sengaja buka TV, nampak ada iklan di TV, hantar proposal, di saat akhir pula tu hantar dan minta tolong kawan untuk tolong wakilkan diri waktu itu dan permulaan yang macam kita tak sangka dan akhirnya macam mana yang sekarang ini dan tetapi mesti ada keunikan ataupun kelainan yang dibawakan oleh Di Atok ni waktu tu dengan kawan-kawan kelas. Kalau sekarang ini team members dah berapa ramai dah? Bertukar-tukar sebab masa first start namanya Di Atok Brothers. Di Atok Brothers. Sebab semua kebanyakannya semua boys. Oh, okey. Lepas tu kami masuk pertandingan di bawah My Harapan. So kami tukar kepada Di Atok Pingsan Needle sebab dah ada tim yang perempuan yang lain. Tahun bila waktu tu? 2017. 2017. 2017. Okay.
Selepas tu team dah bertukar, tapi owner still ada. Tapi owner saya ni sekarang ada dekat Tanzania. Sebab mengembangkan sayap kat sana. Wow, dahsyat perniagaan ni. Dan umur waktu 2017 tu kebanyakan members umur 20-an lah. 20-an lah, lebih kurang sama lah, semua muda belia lah kan. Muda belia. Dan dapat tahu tentang My Harapan pada waktu tu macam mana? Kami sebenarnya merupakan ahli kelab Enactus. So Okey. Enactus ni merupakan ahli kelab yang mencari mengetahui tentang social enterprises, dan masa tu social enterprise agak baru di Malaysia. So kami belajar melalui program di Magic, dan kami search juga. Time tu ada program bersama dengan My Harapan. So first encounter kami dengan My Harapan untuk projek pertama bukannya projek bag, iaitu projek use cooking oil, Simply by Us. Lepas tu baru projek Diatok, dan kemudian kami ada satu lagi projek TV Uni. So projek pelajar lah sebenarnya. So bila kami tengok My Harapan sendiri, dia banyak membantu youth dan juga membuat social businesses. So itu satu benda yang baiklah untuk membantu community. Okey. Dan masa di peringkat awal perniagaan itu kan, macam mana nak dapatkan trust daripada orang yang membeli ataupun kita nak menjual barang ni? Macam mana pada waktu tu? Adakah mereka terima dengan hati yang terbuka saja? Awalnya reality lah untuk orang Malaysia sendiri, bila kita kata benda tu upcycle ataupun kita guna pakai barang yang terpakai, mereka very skeptical. Pada awal tu Ya. Lepas tu bila kita dah tunjuk proses, kita dah tunjuk apa yang kami tambah baik, dan termasuk kami buat dyeing, benda tu macam dia nampak lain dan dia terima. Okey. So macam pada awalnya mereka kurang terima. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, kami punya customer banyak daripada luar negara lah, bukan daripada lokal. Okey, dapat tembusi pasaran international tu. Itu sesuatu yang cukup membanggakan sebenarnya. Di mana pada awalnya projek kelas sahaja terus sampai ke sekarang ini. Dan masa awal itu, ialah sebelum jumpa My Harapan, yang masa awal sendiri bersendirian pada waktu itu kan. Apa yang membuatkan Syahirul sendiri rasa okey, kena tolong ni, kena bantu ni, sebab berlatar belakang kan optometris, memilih pendekatan untuk membantu mereka yang ada masalah penglihatan kan. Jadi apa yang membuatkan Syahirul rasa kena bantu mereka? Kenapa tak fokuskan saja pada pekerjaan hakiki yang lain? Okey. Saya posting di Sarawak, Hospital Umum Sarawak. So di Sarawak ni kerjaan saya kita banyak masuk ke rural, kawasan pedalaman, Kapit, Syed Aman. Dan sebagaimana kita tahu, kawasan pedalaman di Sarawak dia 2-3 kali lebih teruk pada pedalaman di Semenanjung. So kalau kita rasa Semenanjung ni teruk dah, tapi Sarawak lagi teruk. Okey. Jadi saya banyak masuk. Jadi banyak saya jumpa golongan-golongan yang rural ni macam terabai. Kita tahu pihak hospital mungkin dia tak mampu nak cover semua. Yalah. Kan? Jadi saya terfikir why not kita kena ada satu tim yang cuba bantu, walaupun kecil tapi kita boleh bergerak bantu semampu kita mungkin. Di situlah yang kata why not, dengan khidmat yang saya ada. Kan saya buatlah masa tu cuti kan, time cuti apa, kita bantu sekadar mampu. Baik. Cuma bila kita nak realisasikan orang kata apa, solution tu, sebab kalau kita just bagi perkhidmatan, akhirnya patient tak dapat rawatan. Jadi saya pun terfikir kita kena ada satu pertubuhan yang proper. So bila kita ada dana mungkin kita boleh bantu. Dari segi macam beli peralatan, dan kita pun boleh dapatkan mesin-mesin yang lebih baik, lebih canggih untuk diagnose penyakit yang lebih severe lah, untuk kita free band awal. Baik. Di rural. Okey. Itulah terdetiknya kata nak buat juga untuk membantu kan. Dan dan sebabkan itulah akhirnya terjumpalah My Harapan ni. Dan yang membezakan di Atok ni dengan yang lain, mesti ada yang perbezaan tu kan. Apa yang membuatkan di Atok ni berbeza? Sebab kadang-kala ada business owner, dia buat barang, dia hanya jual kepada pelanggan. Tetapi apa yang kelebihan di Atok ni yang memberi balik kepada komuniti? Okey. Komuniti pertama kami adalah pelajar. Masa dekat universiti pelajar. Selepas tu bila kami menang di peringkat
AKPK tu, selfie. Mhm. So kami bersama dengan Rohingya. Okay. Kami bersama dengan Rohingya. So bila bersama dengan Rohingya tu, mereka kami bantu sehingga PKP. Lepas tu dia dah tak nak lagi buat bag tu. Maksudnya bantu Rohingya tu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun 3 di sini ke di luar? Di sini, di Selayang. Okay. So kami bantu mereka menjahit. Mereka sebagai kami punya beneficiary. Okay. Kemudian mereka merasakan fast money lebih lagi dengan alteration projects. Jadi kami kata tak apa, we send you for training untuk alteration dan kami mencari orang yang lain. So we find wanita-wanita yang mana family mereka terkesan dengan PKP, ada yang diberhentikan kerja dan sebagainya. So kami bantu mereka. Pemilihan beneficiary itu sendiri dah berbeza. Daripada bila pemilihan beneficiary berbeza, mereka juga ada kelebihan daripada segi nak buat idea. Sebab kadang-kadang bila kita duduk dengan pelbagai golongan, mereka minta idea ini datang, kami nak barang macam ni, kami nak barang macam ni. Ada yang minta untuk kami buat carpet, ada minta kami buat bean bag, ada yang minta untuk kami buat bags, macam-macam benda. So kami ikut. Okay. Itu yang mungkin kelainan kami bersama dengan tim yang baru lah. Okay. Dan macam mana permulaan terjumpa itu? Macam mana My Harapan pun sama-sama bantu usaha ini? Bagaimana? Okay, dia kisah bibit-bibit cinta lah. Bibit-bibit perkenalan dan jatuh cinta tu. Okay, saya diperkenalkan oleh salah satu tim daripada Dana Belia. Sebab sebelum tu saya dapat projek daripada Dana Belia untuk projek Save for Kids. Jadi selepas pada tu dia yang channelkan kita orang ke My Harapan. Dan orang pertama dari My Harapan yang saya jumpa ialah Cik Lailah lah masa tu. Saya betul lah Puan ke sekarang ni, saya pun tak dapat trace. Lepas tu baru saya kenal CEO dia, Puan Nini. Perkenalan dengan Puan Nini pun dalam hutan masa tu. Dalam hutan Kat orang asli. Okay. Masa tu kita buat projek orang asli kan. So, jadi first My Harapan ni dia bagi kita dana. Tak silap saya dalam 20,000. Jadi dana tu kita orang beli satu mesin street lamp untuk check external eye disease, untuk belakang mata punya penyakit lah. Jadi dengan ada mesin tu kita banyak lagi boleh masuk ke kampung dan diagnose banyak penyakit lah. Itu starting lah dengan My Harapan. Okey, dan sampai sekarang masih lagi menjalinkan kerjasama yang baiklah dengan My Harapan. Memang semestinya dan akan sentiasa, insyaAllah. Okey, dan kalau boleh juga Encik Syahira kongsikan cabaran di peringkat awal itu dan akhirnya terus melepasi setiap cabaran sampailah ke sekarang ini 15 tahun 13 tahun sudah lama tempoh itu. Kalau Encik Syahira boleh kongsikanlah satu perkara yang membuatkan Encik Syahira rasa okey, ini cabaran, okey kita dah alami cabaran sepertinya macam kita tahulah ada kesukaran dan you punya breakthrough you tetap nak buat ni sebab dapat sokongan daripada orang di sekeliling dan sebagainya. Tetapi untuk selepas ini apa lagi? Adakah apa lagi planningnya itu? Setelah lalui segala cabaran dan bantuan, selepas itu apa lagi? Okey, so kalau nak cerita cabaran banyak lah kan, 13 tahun kan. So jadi di samping sokongan daripada keluarga dan rumah saya memang kalau ikut plan tu besar. Kalau ikut kita punya motor pun beyond boundaries. So, kita nak lebih daripada sempadan yang kita ada sekarang kan. So jadi cuma Al-Hikmah ni dia beza dia. Dia cuba membuat projek, memberi impak kepada komuniti dan masa yang sama dia memberi manfaat juga kepada orang yang pemberi manfaat. Faham tak? Huraikan? Okay, contoh macam kita cuba rekrut seramai mungkin belia lah untuk buat projek gini lah. Dan belia dia pula dan masa yang sama tujuan dia untuk memberi manfaat pada komuniti lah. Tu jadi aim saya memang nak kalau lebih lagi ramai saya bantu dan alhamdulillah dengan kerjasama yang masih berterusan dengan My Harapan yang bagi link ke kita orang, bagi mentorship untuk kita orang kan. Dan sekarang ni diorang pun bantu anak-anak buah saya dari segi kata betul lah ilmu-ilmu. Sebab awal-awal dulu memang kita macam redah je. Tak ada knowledge, tak ada apa tapi nak buat.
Biasalah orang muda kan, dia nak hentam, dia nak buat, dia tak peduli lah. Tapi dengan ada My Harapan ni, dia lebih sistematik dan proper lah. Harapan saya itulah nak buat lagi besar, melangkaui sepadan yang kita orang ada sekarang. Okey. Baik, bercakap tentang semua pun kita buat dan disebabkan itulah memberi semula kepada komuniti dengan tadi mengajar warga negara Rohingya kan untuk menjahit dan sebagainya. Dan mungkin disebabkan itu, kerana memberi semula kepada komuniti itulah dapat support ataupun dapat sokongan daripada My Harapan sendiri. Alhamdulillah. Dan kalau boleh ceritakanlah bagaimana My Harapan membantu usaha inisiatif ini. My Harapan dia banyak bantu kami daripada segi exposure. So masa awal kami bersama dengan My Harapan, so selepas pertandingan tu dia bagi kami melihat bagaimana social enterprise itu di Chiang Mai. Dia hantar kami ke sana untuk lihat bagaimana perkembangan social enterprise di Chiang Mai. Dan kemudian kami masuk juga beberapa program exhibition anjuran My Harapan. Lepas tu juga menjadi facilitator, menjadi human library untuk pelajar-pelajar universiti. So itu exposure lah untuk kami. So alhamdulillah, itu yang sebenarnya banyak membantu kami untuk melihat semula apa yang sebenarnya komuniti perlu. Okey, daripada segi financial, of course kan, daripada segi keuangan mesti dapat bantuan juga. Bantuan keuangan alhamdulillah, first kami dapat tu daripada AKBK. Lepas tu kami dapat bantuan daripada kerajaan negeri dan ada juga daripada beberapa company lah, private companies. Dan dengan mendapatkan bantuan itu, dengan bantuan-bantuan itu membantu untuk menggerakkan di Atok sekarang ini kan. Dan kalau Huda sendiri boleh kongsikan, apa yang mengubah perspektif Huda dalam melihat bagaimana impak ini membantu orang lain, bagaimana dengan usaha di Atok lakukan ini memberi peluang baru untuk orang lain, memberi harapan baru untuk orang lain. So apa perspektif Huda? Bagi saya, bila kita nak bantu orang tu, kita tak perlu nak bantu orang dalam impak yang besar. Sebenarnya kecil pun dah okey dah. Dan bila lihat benda tu kita cakap berjaya, dan saya rasa saya happy lah. Saya happy. Contohnya, macam kami bantu bandar owners kurangkan dia punya jeans dekat dalam Roro. Itu saya rasa bantu sikit, alhamdulillah. Dan kalau dulu kami hanya bantu di Banting, sekarang kami bantu ada dekat Johor, ada dekat Kedah dan juga ada dekat Penang. So kami bantu scattered. Dan bila melihat kepada projek yang lain pun, kami membantu orang lain juga. Contohnya, kalau ketika dulu dengan Rohingya, bagaimana mereka boleh ada sedikit allocation duit tu pergi kepada education anak-anak mereka. Bagi macam sekarang untuk wanita yang berkeluarga, so ada part of dia punya pendapatan itu memang untuk kebajikan anak-anak mereka lah. Bagi saya itu penting lah. Dan itu sebenarnya yang membuat Huda dan juga tim semua lebih bermotivasi untuk teruskan apa yang sedang dilakukan sekarang kan. Dan untuk melangkaui lagi besar dengan support system yang ada sekarang, seperti contoh My Harapan yang membantu kalian berdua, apa yang bantuan itu yang masih lagi terus support sampai sekarang? Kalau di peringkat awal kita tahu dapat dana pada awalnya. Kalau sampai sekarang ni, apa lagi antara bantuan daripada My Harapan itu sendiri yang terus kita continue buat lagi? Okey, My Harapan banyak share kita knowledge lah. Knowledge, lepas tu sokongan. Okey. Dia tengok apa kita perlu. Kan? Mentorship lah mentorship. Lepas tu dari segi link pun banyak membantu lah. Dari segi link, dia channel kita ke sini kan. Jadi kita boleh senang nak berkembang lebih besar lah. Sebab kalau dulu saya pernah diperli juga oleh CEO Puan Nini lah. Apa perlian itu? Sebab kita di Kelantan. So macam dia kata macam nak terperuk di Kelantan je ke? Tak nak. Kan. Dan itu pun tim kita orang banyak lelaki. Sampai saya dia kata cabaran kenapa tak masukkan perempuan. Kenapa? Saya baru tahu kenapa. Kalau macam saya, kita banyak ke masuk kampung, rural kan. Baik. So ia lebih mudah
pergerakan, pergaulan bila lelaki semualah. Baik, Itu je baik. lah bagi saya. Tapi Okey. perempuan hebat juga. Bila ada tu memang kita perlukan sebenarnya perempuan. Yelah. Tapi dari segi limitation tadilah. Limitasi Mhm. tadi yang kita prefer semua tim kita lelaki. Tapi Alhamdulillah sekarang ramai perempuan lah. Ramai perempuan. Memang hebatlah. Sebagai contoh, Huda sendiri dah Ya. membuktikan kan Ya. bagaimana sekarang ini sampai ke Tanzania katanya, sampai ke sana. Dan sebelum kita akhiri, sedikitlah kalau boleh ceritakan bagaimana kalau Syahirul dan juga Huda melihat diri 10 tahun, 13 tahun yang lalu masa di permulaan peringkat awal pertubuhan ini sampailah sekarang, apa yang kalian dah ada sekarang, apa yang boleh dikongsikan ataupun how do you guys see yourself pada waktu dulu dengan sekarang, perbezaannya, kelainannya? Saya cakap sebenarnya saya seorang introvert. Saya suka kerja di belakang tabir. Kalau apa Kak Nini, Kak Ain memang dia tahulah saya memang kerja belakang tabir, saya akan bagi orang lain ke depan. Tapi mereka selalu suruh saya ke depan. Mereka selalu suruh saya ke depan untuk tonjolkan diri. Okey. Itu satu benda yang different lah. Dan kalau dulu saya memang bersawang dengan ideas, tapi sekarang idea itu boleh kita kembangkan dan jadikan pelbagai lagi program. Sebab kalau asal kami hanya buat bag, tapi sekarang sebenarnya dah ada banyak lagi cabang. Dah ada banyak cabang sebab kami fikir bukan hanya setakat itu yang kami boleh bantu, kami boleh bantu banyak lagi benda lain. Itulah. So, cabang-cabang saya yang lain tu contohnya macam sekarang dengan kami ada program projek RTE, Ready to Eat Food, Rethought Food, yang mana kami dah pun hantar untuk ke Mekah untuk program haji. Lepas tu kami ada projek cafe untuk membantu budak-budak muda untuk menjalankan perniagaan kopi. Dan sekarang dengan sustainable tourism lah, jadi kita buat diversion. Wow. Untuk Al-Hikmah pula? Okey. Kalau dulu boleh katakan biasalah kita orang muda, kita ada banyak idea. Idea kita kadang luar pada kebiasaan. Kan dapat pelian kan daripada even ayah saya sendiri pun pernah peli saya kan. Jadi ke betul ke kau buat ni macam boleh pergi jauh kan. Tapi satu je saya kata ke ayah saya, doakan je lah. Sebab style saya kalau saya nak gedah, saya gedah. Saya tak peduli dah. Mana tak downkan saya lah walaupun orang peli kan. Ya. Jadi akhir sekarang ni kita tengok benda yang luar biasa tu. Sebab kalau saya cerita sikit lah, Al-Hikmah ni sekarang ni kita ada 7 agensi bawah kita dan sub bidang berlainan. Bukan saja kesihatan mata. Kita ada pendidikan, kita ada bahagian agro. Semua tu bukan bidang saya. Tapi Alhamdulillah saya boleh start set up dan benda tu berkembang. Ya. Benda tu yang orang cabar saya sampai ada orang kata kau otak kosong, memang kau takkan boleh buat. Tapi cabaran tu yang saya ambil, saya buat. Ya. Jadi benda tu yang saya tengok dari dulu, saya tak ada apa. Sekarang ni benda yang saya sembang tu Dah terbukti ada Dan itulah impak yang ditinggalkan. Pertama, impak itu memberi kesan pada diri sendiri dan bagaimana kesan baik itu ditinggalkan pula kepada komuniti di luar sana, terutama sekali untuk golongan muda dan juga belia. Dan sebelum kita akhiri lah, saya ada sedikit lagi soalan nak tanya. Pada peringkat awal ada cabaran yang dihadapi pastinya, dan antara cabaran yang tak boleh dilupakan sampai sekarang. Cabaran yang tak boleh dilupakan. Mungkin cemuhan, kata-kata hinaan. Kita tak tahu. Basically masa awal tu orang kata kenapa you replicate projek orang lain. Sebab pada awalnya orang kata you just do something yang replicate orang dah pernah buat. So bagi saya benda ni bukan masalah orang dah pernah buat ataupun apa. Cuma selagi you nampak waste itu ada, selagi you nampak benda itu tidak dapat diselesaikan, selagi itu bagi saya you masih ada lagi peluang. Sebab saya melihat dalam apa segala aspek pun permasalahan itu adalah satu peluang untuk saya. Orang nampak masalah, saya nampak masalah tu adalah satu peluang untuk saya masuk.
Itu saya lah. Okey, cuma macam saya masuk di pedalaman ni, macam terutama di Sarawak. Sarawak ni dia macam-macam budaya, macam-macam agama. Dia sangat berbeza lah dengan Semenanjung kan. Jadi cabaran dia memang kita, pertama dari segi, dia orang boleh terima kita kan. Kita pun sama satu Malaysia je kan, tak ada masalah. Cuma ada benda yang kita kena jagalah. Cuma dari segi percakapan kita. Dari segi kita, dari segi bangsa ke apa tu, kita kena kawal. Sebab di sana memang dia orang sangat kata pandang serius benda-benda tu. Jadi kita jangan terlepas cakap. Jadi kita akan check. Cuma yang paling pernah menjadi masalah bagi kita orang adalah dari segi pemakanan. Kita pernah pergi rumah Panjang, orang Iban. Jadi situ bukan agama Islam. Jadi dia orang menyediakan makanan untuk kita orang. Jadi kita nak mengelak untuk makan. Agak menjadi susah. Kalau tak makan, tak sampai hati, takut terasa kan. Jadi kita orang terpaksalah kata, mula kita kata puasa. Kan, terpaksa kata puasa. Tapi kadang-kadang bila buat kerja ni penat, haus, nak minum air. Dan tipu pula puasa. Jadi itulah antara benda yang mengalami kesukaran lah untuk kita bila dengan agama-agama bangsa lain ni lah. Wow, okey ya, daripada masalah itu yang kita datangnya dengan solution. Solution tu merupakan opportunity lah, peluang yang kita ada kan untuk kita buat. Dan sedikit kata-kata nasihat Huda kepada mereka di luar sana, terutama sekali belia yang ingin mencuba sesuatu tanpa rasa was-was ataupun macam boleh ke, selalu boleh ke, silakan. Boleh ke? Bagi saya, cuba saja. Sebab kita tak tahu sama ada benda tu okey ataupun tidak. Macam sekarang ni, saya menjadi salah satu mentor kepada student di Inti University untuk program Design Thinking. So kadang-kadang mereka bagi idea yang tak munasabah, tapi kita kena streamline benda tu. Benda tu boleh dijadikan, boleh bantu betul-betul kepada community. Tapi bagi saya, you start. Kalau you tak start, you tak tahu sama ada benda tu boleh buat atau tidak. Itu je. Sebab kalau kita just duduk diam, kita hanya melihat, you tak contribute kepada apa-apa. Tetapi you suarakan, you nampak masalah, I need to do something. Kalau dia datang dengan masalah tu, kita boleh bantu perhalusi, boleh jadi. Wow, okey, baik. Itu satu nasihat yang cukup bagus. So kepada belia dekat luar sana yang rasa macam bila boleh mula, macam mana nak mula, ada kesambutan dan sebagainya, buat je dulu kan. Buat sahaja dulu. Okey. Alright, terima kasih banyak-banyak atas kesudian meluangkan masa berkongsi cerita. Semoga terus maju jaya dan dapat bantu lebih ramai lagi orang di luar sana, insya-Allah. Terima kasih. Tiada apa yang boleh menghalang diri kita sebenarnya, melainkan diri kita sendiri. Jadi kita kena terus buat seperti mana yang mereka buat sahaja, jangan rasa ada keraguan di situ. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang pula. Menerusi kisah-kisah ini, kami ingin mengangkat suara-suara yang telah menyumbang kepada perjalanan ini, menyemai harapan, menuai impak dan meneruskan legasi bersama.